Viewer saya dah ajar banyak kali tolong tengok pool. Pool ada kat atas tu, tolong pergi tengok. Yang belum tekan love foreign, tolong tekan love foreign. Tolong jalankan tas kita di atas. Yang mana baru masuk, saya tahu baru ramai yang baru masuk tu. Tolong gerakkan Kedai kopi. Terima kasih kedai kopi Bawah Bukit. So, terima kasih. Mana yang belum PC bagi PC dulu lah foreign dah. Sebelum kita start 10. Yara, thank you PC. Oh, dah nampak persen okey lah tu. Tadi tak naik langsung ke? Kita punya love letter ni pun dah tak banyak dah. Sikit-sikit je lagi. Letak dalam peti ais bagi dia sejuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Madia, thank you BC. Kak As, terima kasih BC. Alhamdulillah, terima kasih. Semangat dulu guys. Fighter, I love you. Baik-baik, insyaAllah. Ada 500 orang baru kat atas. So bermakna 500 orang baru ni belum tekan love foreign lagi. Okay, tolong bantu tekan love foreign orang-orang baru yang baru masuk. Tadi view saya ada 2000, 2100. So 2000 saya consider 500 ni adalah orang baru. Tolong tekan love foreign. Yang mana belum tekan, yang mana belum repost, tolong repost. Lokasi semua tu ada dekat pool atas ni. Pergi tekan pool ni. Dah bosan, terima kasih Jana. Terima kasih Jana. Saya ni punya fighter pabu saya slow ni. Terima kasih Mak Teh. Seroja, thank you. Sekejap saya letak satu coin lagi. Putri Mas, thank you Putri Mas. Sebelum kita mulakan eksplorasi, kita mulakan terlebih dahulu dengan bacaan ulumul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma fid dhunubi wa li warhamhuma kama rabbana saghira wa li asfi wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya min al amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa zadatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Amin. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yasha'u min du'a la yusma'u min nafsin la tashba'u min ilmin la yanfa'u. a'udzubika min haula al-arba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rizqna rizqan hatiran halalan mubarakan. Allahumma ihtina bi husnil khatimah wa la ta'tina bi su'il khatimah. Allahumma atik tasrif inna tasira kulli asrin alayka yasir wa as'aluka al-ishrafata fid dunya wal akhirah. Allahumma la tushmi bi tusuq bi sadiqi wa la tajal musibati wa la tajal dunya akhrahmi wa la tusallid man yahini ya hayyu ya qayyum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbarallahu minkum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semua detail live ada kat sini geng selain benda dalam ni jangan tanyalah. Bila dah ada dah detail kat dalam ni, jangan tanya pula. Jangan tanya benda tak ada. Kita gerakkan tapping gitu. Assalamualaikum, thank you. Jangan tanya benda tak ada. Kita dah letak dah detail atas tu, tok tanya lagi. Yul, thank you Yul. Ya Allah Yul. Last nampak Yul bagi Pak Bus tahun 1833. Assalamualaikum, thank you. Aidil, kau muncul daripada mana kau ni? Last pun Aidil bagi, Aidil lagi lama, 17.31 last. Hei Angelina, thank you. Siapa pula yang muntah tu? Yap, kita nak main atas ke kanan bang? Kau usah, saya follow je saya. Kalau kata atas, kaki abang okey tak? Okey, cuma tak boleh laju lah. Kalau tak, kita main kanan lah. Kanan tak ada memanjat sangat. Oi! Apa pula? Hei, aku. Angelina, thank you. Okey check. Kita akan pergi masuk ke Jalan Surau yang live saya yang baru masuk, tolong pergi repost live kita gang tolong repost. Ada 1,100 orang baru dalam live. Tolong repost dan jalankan gift community kita yang perisai bos team tu, 1 coin tu. Alhamdulillah. Dia start pada lepas pada semalam tu kan, dia kerap keluar angin dia. Sekejap-kejap sendawa, Baki-baki bisa. Dia sendawa plus dia nak keluar lagi tu, tapi tak lepas. Dia bela-bela gitu. Dia main dah keluar tu dah lebih tu lah. Yang saya risaukan guys, banyak banyak yang DM saya. Lepas tu ada yang call saya. Moderator saya ada call bang, dekat salah seorang daripada diorang. Sebabnya semalam masa kita tanam tahu kan, kita tak alirkan ke sungai sebab air sungai tu tak deras. So kita takut dia tersangkut. Jadi kita tanam agak dalam jugalah. Sebabkan tanah lembut kan, hujan. So kita dapat tanam dalam sikit. Masa kita tanam tu, paku tu, dia macam, dia bukan gelisah, dia macam cuba nak menjauhkan diri. Dua-dua tu.
Semalam. Nak mengelak dah. Tapi tak ada, kejadian tu tak lama. Dia tolong. Sebab biasanya Mail dia akan tolong kita tau. Tapi dia macam menjauhkan. Saya tak tahu kenapa. Mungkin dia terasa nak muntah ke apa, ke tak selesa ke apa, tak tahu. Mungkin boleh jadi mungkin trauma ke apa kan. Tapi masalahnya sekarang ni viewers banyak. Ada perauk-perauk beritahu benda tu ada dua, dia sepasang. Sepasang lagi mungkin kat salah seorang daripada dua orang. Banyak, bukan seorang dua orang ke, ramai yang cakap benda yang sama. Tu saya agak risau lah juga kan. Tapi touch screen kita baru capai 2.1 M kan. Go 3 M kan. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Macam saya ni dia yang saya cakap belakang saya tu rasa macam tegang. Ditarik tu dah rilis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Hadir. Yang mana belum tekan lofurin, tolong tekan lofurin gang Saya ada letak goodie bag di atas ni, boleh ambil. Bismillah. Saya ada letak goodie bag, tolong ambil, tekan goodie bag tu Ada suara apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Oi. Oi, Ustaz. Oh, mana pokok? Hai. Korang dengar sebelum kita berpusing kamera ada satu angin? Angin ni juga lah saya dengar tadi masa awal ngebus. Masih pun terkait. Dengar bunyi angin kuat melintas. Siapa yang dapat koin tu pergi tekan lofurin. Oh, Apa tu? Datang tu. Bismillahirrahmanirrahim. oi. Oi, apa? La ilaha illallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hui, apa hal Aku baru kat jalan masuk ni. asal kat sini macam ada something wrong kat sini. Angin yang sama tapi tak ada apa benda yang bergoyang. Daripada tadi. Tekan lofurin guys semua ramai-ramai. Come on. Di pertama pun tak ada benda bergoyang, masih lagi benda yang sama. Cuma kita tak tahu daripada mana datang angin. Angin dah datang sekibas macam gitu. Dia datang sekilas-sekilas je. Tak pastilah tapi saya pelik kat sini laluan ni. Setiap kali ni saya rasa dah kali ketiga kita datang untuk laluan ni, benda yang sama, cuma kita tak tahu benda apa yang datang sekibas-sekibas. Jom kita ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa fis samawati wa sami'un alim. Fokus gang yang satu koin jalan Muslim. Fighter pause saya tinggal satu je. Seorang lagi. Satu je lagi fighter pause. Assalamualaikum. Dia ada rasa angin yang tolek tapi kurang. Dia tak sekuat macam sebelum ni, tapi ada rasa angin yang nak santai ke arah kita ni. Sampai ke arah kita. Allahu Akbar. Sis Niko, thank you Sis Niko. Semoga dipermudahkan urusan. Semoga yang mana berkongsi rezeki dimewahkan rezeki korang.
Yang lain tolong gerakkan yang satu koin tu, geng. Perisai bos team, come on. Kita akan pergi ke laluan surau tu, geng. Sepanjang laluan kita ke kanan ni, sekiranya ada delay dan lag, jangan spam tunggu sekejap. Sebab ke depan ni biasanya akan delay dan lag. Bergantung pada cuaca juga. Okey, clear Assalamualaikum Wan, hati-hati, masih ada lagi yang nak attack. Alang beritahu. Masih ada lagi yang nak attack. Tadi masa masuk posisi ni, saya jadi macam sesak-sesak sikit dengan macam tu. Siapa yang nak attack bosuan? Ultraman 3. Kalau aku tahu tak ada, aku buat macam ni, aku terus pergi depan rumah aje. Sementara baca dalam hati, auzubillahi minasyaitanirrajim. Baik. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kisha, thank you Kisha. Lokasi semua ada kat detail live kita, semua ada dekat pool atas tu kan. Tolong pergi tengok pool atas tu sebelah kiri, warna biru tu. Elok pula lain, alhamdulillah. Oi. Siapa? Sekeliling yang saya jaga bos Wan. Kalau tak boleh beritahu. Terima. Tu. Oi, subhanallah. Astagfirullahaladzim. Macam suara budak tadi kan? Ya. Ada dengar? Ya, saya dengar yang betul. Bila cerita pasal budak, aku dah meremang. Budak pakai gaun. Kawasan ni bunyi dia? Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. And berhenti. Weh. Suara dekat ni. Mana dia? Oh, Akbar. Hei. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Apa merah tu? Ni. Itu apa? Allahu Akbar. Ya Allah Muhammad. Ini ya Allah. Jauhkanlah dengan tuju yang jadi ya Allah. Macam ada tuju sampai ni. Astaghfirullahaladzim. Macam ada tuju benda macam gini yang aku risau ni. Kita nak buat kerja jadi macam Allahu Rabbi Allah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illa anta. Subhanallah. Saya terus baik. Dia pelik tau geng. Sampai angin ada, dia terbakar. Dia macam ni. Sepatutnya untuk bara macam itu, dia perlu ada api dulu tau. Dia perlu ada api dulu. Baru dia terbakar macam itu. Sekian daripada benda benih api juga menentang-menentang. Tapi kita tak nampak benda tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Apa jua yang ada di sini? Perjelaskan sesuatu. Apa tanda kalian hadir? Ya Allah. Ya Rasulullah. Woi. Woi. Siapa kau? Siapa kau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekalian, apa jua yang ada di sini? Ayo berinteraksi kalau betul. Siap bang. Aku dengar suara orang panggil. Saya rasa korang pun dengar suara tu. Bosan, ni bukan suara si boy ke? Saya mula-mula dengar tadi suara Mail. Saya try call Mail jap. Orang mana dekat sini? Dengar. Assalamualaikum. Tu. Weh, cerita video Mail pun tak live. Boy tempat lain. Weh, tak relax kan tempat ni. Macam ada sesuatu je dalam terlalang sekali. Macam ada sesuatu lagi yang datang. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Benda kau ni, siapa kau ni? Terus nanti kasih dia. Tadi boy live kat mana? Saya tak tahu. Pergi tengok live dia. Allah. Dia bukan dengan kita orang. Tu. Weh, siapa tu? Siapa? Waalaikumsalam, Mang. Aku dengar suara main dengan Waalaikumsalam, Mulan. Malam ni saya berdua saja kan. Saya dengan Abang Iwan saja. Okay, tengok saya dah letak pool, tolong tengok pool kat sini. Main mana ada kat sini, main ke event. Tu. Siapa? Siapa tu? Macam Ada siapa-siapa datang ke? Dekat kawasan kita orang ni? Gad? Macam mana panggil busuan ni? Zero. Ada kita je, kereta pun kereta kita je. Tak ada orang lain yang melintasi saya dengan budak ni. Pelik dengan suara main je kan busuan ni. Macam lah weh. Kan dia punya coding. Main tak ada Usman. Saya try call dia pun dia tak angkat. Kenapa dia balik event tu? Mustahil gila ni. Oi! Siapa kau? Ayo, jelaskan diri kau siapa kau? Apa yang cuba kau sampaikan? Clear depan ni. Suara tu daripada arah sini. Ada satu angin dekat tepi tadi. Ayo, aku tahu akan kehadiran kau. Maka kau berjelaskan pada kami. Apa jua yang kau ingin sampaikan? Jelaskan. Stop.
Weh, Macam kat belakang pula. belakang ni diorang ni. Masalah ni, diorang bukan diorang tak ada ni. Kenapa saya dengar suara macam kata lepaskan aku Itu juga diorang komen kat sini. Lepaskan apa? Lepaskan ke keluarkan aku macam itu? RM4,900 orang. Perisai Bos Team tak bergerak, geng. Jalankan community event kita, geng. Community fest kita. Come on. Perisai Bos Team tu adalah gift community. Gift kita sendiri, geng. Come on. Hand heart kita tinggal lagi 20 saja. Bang, saya jaga belakang sama Saya ada firasat. Dengar suara depan belakang. Saya ada firasat tak sedap kat abang ni. Rasa ada macam benda nak tuju kat abang ni. Tak tahu kenapa. Rasa saya. Dia macam ada benda nak menuju tu yang. Ready anytime ke ready Baik, Ustaz. Alert. Aku rasa macam ada benda nak datang, tapi lebih kepada ke arah Bayuan ni. Aku tak tahu. Tapi kuat gila rasa ni. Itulah tiba-tiba pula angin kuat pula ni kat habis ni. Dekat dalam ni tak ada angin, Kat. Macam mana kat bila ada angin? Bukan jauh lagi pun dengan aku. Angin kuat ni menuju masuk ke dalam. Dia arah menuju masuk ke dalam. Okay? Dengar tu. Depan bang. Saya dengar depan. Depan tu Ustaz. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mari perlihatkan dengan jelas wujud dirimu. Okey. Mari kalian. Jelaskan, buktikan apa jua yang ingin sampaikan. Maka timbul dengan jelas apa yang kau minta sebenarnya. Ada bau yang tak sedap kat kawasan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Hai. Ustaz, dengar lagi. Jelaskan diri kau. Macam bunyi daripada dalam kawasan ni, tapi kat sini ada sarang laba-laba. Ni tanda orang tak masuk laluan ni. Ini pun dunia laluan pun agak tinggi juga semak ni. Adin! Ya, macam suara Mael. Itulah yang saya cakap. Kejap suara macam si boy aku dengar macam panggil Bos Wan. Pasal pula dia tak ada kat sini. Kalau dia ada, dia dah sekolah aku. Ini saya nak mancing ni, tak tahu apa benda aku sebab. Kenapa aku nampak macam ada benda berkilau masuk dalam ni Ni laluan apa? Ini track ke Ustaz? Ni bukan trap bang, tapi saya nampak ada benda berkilau masuk dalam ni. Benda bercahaya. Dia orang dia pasal dia tak nampak, dia tak pasal tolong komen dia. Apa Masuk ke dalam ni? Jadi saya balik-balik. Orang ni Bos Wan tak sedap hati ni. Saya pun dah rasa lain ni. Hadirkan lagi dengan jelas siapa pun diri kalian. Fighter anak saya tinggal sikit lagi, 16 lagi. Yang lain jalankan yang satu koin tu. Viewers semakin bertambah. Tapi jangan kosongkan skrin, geng. Dengar? Ini tak bersiul?
Ui, ya Allah, datang apa pula? Dia bersikap macam manggil kita. Ya, macam ni. Yalah bang, ada benda berkilau depan tu. Kena lowkan lampu kau boleh nampak. Sekejap pakai lampu biru ni. Ha, tu. dengar. Ui, lain aku tiba-tiba pula merah ni. Ada benda dalam ni. Tak tahu benda apa. Macam melintas. Assalamualaikum. Apa jua yang ada di sini? Oi, siapa kau? Bunyi dalam ni bang. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Woi. Oi. Hei, kasar main kau ni. Kasar main kau ni. Siapa kau ni? Siapa yang mengutus kau ni? Siapa yang mengantar kau ni? Lain macam pula dah dia punya cahaya api dia ni. Suara boy pula. Ya Allah. Setiap kali aku rasa macam ada hentakan angin, aku dapat rasa macam ada benda tak kena. Macam ada sesuatu. Pelik lah cahaya dia ni. Macam ada sesuatu yang menuju. Api apa macam ni? Kalau api mesti nampak dia naik. Ini bukan api. Macam cebisan-cebisan. Ada benda yang menuju ni, Tuan. Astaghfirullahaladzim. Sejuk lagi, sejuk. Masih lagi kita ni. Tolong pasak diri lagi Wan dan Iwan. Mereka memang nak attack, mereka tak puas hati. Kak Juria, terima kasih Kak Juria. Api dia tu pelik weh. Kita nak menuju ke depan ni. Yang tak tekan leforin pun berlambak weh dalam live ni. Tolong pergi tekan leforin sekejap boleh? Yang mana belum tekan, tolong tekan sekejap. Ramainya, ya Allah tak tekan leforin. Terima kasih. Ni semua view lama ni. Zaf, thank you Zaf. Zaf pabu saja Zaf. Oh, Allah. Dekat ni pista ni. Bau benda masam bang. Ya. Jadi lain pula tempat ni aku rasa. Kita sini. Azura, terima kasih. Jangan jalankan seorang satu ke, come on. Jangan kosongkan string dia ramai-ramai. Ya Allah. Tu dengar. Ya. Weh, ujung sana Ustaz. Siapa tu? Siapa? Siapa? Hello? Siapa tu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa yang memanggil? Siapa tu? Aku tak tahu. Suara tu makin lama makin jauh ke dalam. Dia bawa tarik ke dalam. Siapa yang memanggil? Ayo perjelaskan diri kau. Tengok ada motor-motor kat situ ke apa ke? Aku tengah usah masuk ke dalam. Nanti kalau ada aku nampak something aku beritahu Kau diutus, andai kau dia. Baik. Saya pun pelik kat ni. Sebab memang tak ada kenderaan lain dan tak ada orang melintasi. Tapi mungkin ada yang buat ada orang parking motor tu ramai. Tiga motor masuk. Tak pasti lah.
Tak, anak apa je dah. Ren! Tak ada pula dengar suaranya. Zaf, thank you Zaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kau zahirkanlah dengan jelas wujud dirimu. Gerakkan apa saja objek sekiranya benar kau berada di sini. Wahai makhluk Allah, sama ada kau menghuni di sini maupun kau diperintahkan hadir ke sini, zahirkan, tunjukkan dengan jelas. Kemari. Hadir. Assalamualaikum. Jelaskan diri kau. Dapat rasa dan angin-angin kalian. Mana datang suara ni? La ilaha illallah wal hayyul qayyum. Dalam ni ke depan ni ke? Mungkin lah. Ayo, timbulkan sesuatu. Aku tahu kau ada dekat dengan kami. Oi. Allahu Akbar. Hei! Jangan kau menguji luar kemampuan aku. Jangan kau bermain seperti anak kecil. Kemari kalian. Kemari kalian. Oh, dia dah mula sesak balik nafas ni. Ni pokok ni. Pokok ni tadi memang bentuk memang asas dia macam ni. Kenapa dia merah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada hitam kat depan ni weh. Bang, nampak tak? Mana? Siapa ni? Ya, mas. Itu saya nampak. Assalamualaikum. Ha tu. Apa yang bergerak tu? Pelik ni badan dia. Besar. Dekat tangan dia macam ada cahaya. Benda. Dia macam tengah bersilat lah bang. Astaghfirullahaladzim. Besar ni kau. Kau ni siapa? Andai kau yang diutus, maka perjelaskan diri kau. Kau mengingatkan suara kau. Dekat tangan dia tadi macam bercahaya, macam api. Mata merah ni. Hitam ni berbulu ni. Allahu Akbar. Wih, macam... Semak tepi ni bergoyang. Semak tepi ni bergoyang. Jangan saya ambil lajak, jap. Assalamualaikum. Tepi ni. Assalamualaikum. Siapa kau? Tepi ni bergoyang. Terima kasih, Fir. Diri kau. Aku melihat. Memang tengah-tengah mana pergi sini bang? Saya nampak jelas. Ada laluan, saya nampak. Dia betul-betul kat sini. Dia mengalir ke sini. Dia mengalir ke kanan. Tapi dia macam gaya dia macam bersilat. Bersilat ni. Biasanya bukan biasa-biasa. Tanda-tanda yang dia beritahu. Kita cuba nak attack. Sini. Tapi kat tangan dia tadi ada cahaya bang. Nampak? Macam api. Nampak macam api. Mana ada orang boleh genggam api bang? Tapi dia sendiri dah memang daripada api aku rasa ni.
Sebab tadi tanda-tanda angin sampai tadi tu, benda macam apa, kibas tadi tu, kat daun-daun tu macam ada sepian api. Kan besar, hitam besar kan. Dengar tapi kalau Ada viewer nampak dua, saya nampak satu je. Tak tahu lah korang apa yang korang nampak. Saya nampak yang tadi tu yang bergerak tu je. Okey, kau hadirkan lagi dengan jelas. 2 ekor, lepas tu dia bergabung jadi satu badan yang besar. Ya, Tuan. Apa nampak dua? Tadi, ya. Saya nampak satu je. Dia besar tadi. Dia bergerak, tiba-tiba bila kita fokus betul tu dia lagi ke kanan. Allahu Akbar. Allahu sifatullah. Wujudullah, zatullah, marifatullah, kun fayakun. Maka timbul dan perjelaskan lagi diri kalian. Aku tahu ada yang menanti, ada yang datangi menuju. Kemari. Tunjukkan dengan jelas apa tujuan kau hadir. Andai kau diutus, jelaskan pada aku siapa yang menghantar kau. Tahu. Kita tak cukup ni. Boleh je, tak ada masalah. Kita nak all out. Boleh je kita nak all out. Tak ada masalah pun. Dengan siapa pun kita berdepan. Aku nak save energy berapa lama kita tak rehat ni. Saya dengan Abang Iwan punya tenaga dah teruk, berkurangan teruk dah ni. Macam Ya. macam suara tengah berkencak apa tu? Eh? Siapa kau? Ayo, jelaskan. Aku mendengar. Suara dia tu. Mama dia apa tu? Macam ni. Tu. Dengar. Suara tu dia macam bawa kita makin lama makin jauh ke dalam. Apa kat depan tu kan? Macam ada satu libat. Yelah bang. Tu kat tengah-tengah tu. Apa benda tu? Batang kayu ke? Macam yang tadi je Boswan. Besar. Ya bang, nampak macam tu. Dia berdiri tapi besar, tinggi bang. Nampak tu? Weh, tinggi weh. Weh, bapak besar ni. Siapa? Mari, siapa kau? Ayo, kemari kalian. Siapa yang hantar kau, oi? Banyak aman nasir. Ya ilaha illa anta. Subhanaka. Siapa yang hantar kau? Eh, Tak jauh weh, betul. bak kau kemari. Tak jauh pun kita dengan dia, tak jauh, dekat je. Ayo, munculkan diri kau. Datang dekat. Dia kat sini bang. Ni kat sini. Oh, Tunggu kat tengah-tengah. ni sini, dia pergi kiri. Bapak tinggi dia besar. Masalah ni tak ada laluan dia pijak orang ni. Bukan orang lah besar. Bukan orang ini macam satu hantaran. Kalau abang tengok dia kaki dia panjang. Ya. Dah macam satu hantaran Ustaz. Kalau perasan tadi setiap kali angin datang ada cibisan-cibisan api. Dan dia memegang api tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Woi. Kalau kau nak bermain, ayo ke depan. Jangan jadi anak kecil. Wahai yang diutus, aku tahu engkau dihantar. Aku tahu engkau bukan penghuni asal di sini. Maka kau berjelaskan diri kau. Kau sosokkan diri kau yang jelas. Korang yang kat atas jangan kosongkan skrin. Jalan-jalan. Satukan jalan ni. Terima kasih Fatul-Fatul anak kita. Terima kasih banyak. Satu libat. Ya Allah. Siapa kau ni? Tu. Dia cuba tarik kita makin lama makin ke dalam ni bang. Tapi kita jangan follow dia. Ni macam pancing kita pula tu. Kau jangan nak perangkapkan, kau jangan nak perang. Cukup.
Kak, thank you lah. Kak, terima kasih mana yang bantu yang kecil-kecil tu. Thank you so much. Oi bang, aku nampak bukan seorang ni bang tadi bang. Yang hitam tadi, 3-4 orang ni. Ya, tadi ada 2 menyatu dan kita nampak satu api kat tangan. Apa ni? Tak, so ada lagi Tapi ada 3-4 tadi kan. Belakang tu ada lagi. Oh, ini macam satu jemaah di hantar ni. Ini bukan penghuni, aku tak rasa kau penghuni. Kenapa aku tengok tempat ni macam jadi terowong pula ni? Sebelum gaduhan ni semua. Tengok tu, macam terowong weh. Hei, Dalam ni bang suara. tunjukkan diri kau. Muncul. Ayo.